Selamat pagi, selamat kembali ke Di Honda guys, bersama saya Ing. Dan hari ni biasa korang tengok saya bawa kereta kan. Ya, hari ni saya bawa motor. Okay, ini adalah motor baru saya, Honda RSX Winner 150cc. Sebenarnya tak pun, motor ni adalah kepunyaan LK Ang Motor Sdn Bhd yang terletak dekat Centrio Pemandu. Ini adalah video test ride The Honda guys yang kedua. First saya akan buat test riding dulu kan, dan saya nak cerita pasal handling, power delivery and everything lah kan. Lepas tu nanti baru kita duduk di tempat, kita tengok apa features yang motor ni ada berkenaan dengan Honda RSX Winner 150cc ni. Saya tak sure sebab saya tak pernah bawa motor Y suku. Pernah duduk lah Y15. Satu benda yang saya kurang minat pasal Yamaha, dia punya suspension belakang agak lembut tau. Bila mana you masuk dalam bump, you boleh rasa yang motor tu betul-betul dia hentak you sampai ke apa, dia punya suspension tu memang betul-betul hentak sampai habis lah. Tapi untuk RSX Winner ni, first time you duduk, you boleh rasa yang suspension dia agak keras, on the sporty side. Saya rasa tu satu benda yang bagus sebab dia bagi you better handling lah. Sport suspension apa semua. Untuk power delivery, not bad. Untuk motor cup macam ni kan, yelah, motor-motor macam ni pun bukannya korang nak bawa laju sangat pun. Nak laju cari Expo-Bike kan, nak cari Expo-Bike cari OP. And motor ni juga diklasifikasikan sebagai kenderaan EEV, yang mana ini adalah Energy Efficient Vehicle. Selain daripada tu, untuk MyMap, motor ni dapat 5 star rating. Okay, pada yang tak tahu pasal MyMap ni lebih kurang sama macam Asset NCAP tapi untuk motor, yang mana regulation dia ni semua ikut UN regulation and all that lah. Kalau korang tak pasti, korang boleh google pasal MyMap. Saya masih lagi dekat LK Ang Motor Sdn Bhd. Tadi kita dah buat test ride. Apa yang saya boleh katakan, motor ni agak nimble, and ini juga adalah pengalaman pertama saya untuk bawa motor Cup 150cc lah. First kita akan cerita pasal design. Lepas kita cerita design, lepas tu kita cerita pasal dia punya feature-features lah. Ini adalah motor keluaran, informasi kan, motor keluaran tahun 2025, okay, dengan colour baru, everything apa semua ni kan. And kalau cerita pasal design, dekat atas ni ada horn punya ruang kat sini. So dekat sini dia berlubang sikit, dia tak ada apa-apa pun. Front cowling macam ni, and then lampu kiri kanan dua-dua LED. Lepas tu dia ada DRL dekat atas ni lah, dua-dua ni DRL. Dia punya turn signal, ada orang suka, ada orang tak suka design macam ni. Dia macam capang sikit kan. I rasa design macam ni dia agak fragile lah. Alright, dia punya saiz tayar depan dia pakai 90 80 R17, dan tayar belakang dia pakai saiz 120 70 R17. Yang ni dia datang dengan telescopic fork untuk bahagian depan, dan yang belakang dia datang dengan monoshock lah kat situ. Untuk sistem brake pula, dekat depan dia pakai single piston dengan single disc hydraulic brake dengan ABS daripada brand Nissin. Untuk bahagian belakang dia pakai single disc tapi tak ada ABS kat bahagian belakang, sama juga daripada brand Nissin. Fuel tank capacity, motor ni ada, actually dia kecil sikit daripada Vario. Vario datang dengan 5.5 liter punya fuel tank, tapi untuk Honda RSX ni dia datang dengan 4.5 liter. 1 liter beza. Enjin apa yang Honda RSX ni guna? Dia guna enjin 150cc Dodge, datang dengan 6-speed liquid cool engine. Yang ni dia 4-stroke motor dengan 4 valve lah. Dan macam saya cakap tadi, dia datang dengan EEV certified sebabkan penggunaan minyak dia yang agak minimal. And untuk MyMap rating, motor ni datang dengan 5 star MyMap rating. Saya tak sure kalau MyMap ni ada buat crash test ataupun tidak. Dan pada yang tahu, maybe boleh komen dekat bawah lah. Sama juga macam Vario hari tu, dia datang dengan Honda Smart Key System. So basically kunci dekat dalam poket je. Nak start enjin apa semua, pulas dia punya lever kat situ. Dia ada juga satu USB port dekat sini. So mana abang-abang Grab, abang-abang rider nak hantar barang apa semua yang mana banyak guna phone, boleh charge phone dekat sini lah.
And satu update yang Honda dah bagi pada RSX yang latest ni, dia datang dengan assist and slipper clutch. Macam mana dia berfungsi? Basically dia prevent tayar belakang daripada slip tau. That mean tak ada traction. So dia tak adalah bagi korang rasa menggelabah bila mana tayar belakang tu berpusing secara mengejut lah. Untuk power, motor ni datang dengan 16 horsepower. Tadi saya cakap dia punya torque lebih kurang 18 apa semua, tapi saya silap. Dia punya torque sebenarnya 13.6 Nm of torque je. Lepas tu chassis dia pakai twin tube, sama macam motor-motor cup yang lain. Dia punya panjang lebih kurang dalam 2 meter. Dia punya lebar ni dalam 730 mm je. So that's why bila mana you nak maneuver dalam bandar, dalam town, dalam jam, senang lah, pejam mata jangan pejam mata, itu jadi lain pula. Okay, lepas tu dia punya height lebih kurang dalam 1.1 meter. Seat height dia ni 795 mm, agak tinggi sikit compared to Vario 125, tapi saya berketinggian 180 and saya rasa tak ada masalah pun untuk kita duduk pada seat height 795 mm ni. Saya rasa ini sesuai untuk semua orang lah. Kita tengok dekat dia punya bahagian meter, ini salah satu yang banyak orang panggil ni meter calculator, sebabkan dia ialah hitam putih standard biasa macam ni je kan. Dia punya gear indicator dekat sini, tapi yang best ni dia ada gear indicator lah. So ada sesetengah motor macam motor yang saya pakai sekarang ni pun dia tak ada gear indicator. So, korang terkial gear mana pada new riders lah especially kan. Tapi tak ada masalah bila once you dah get used to it, korang tahulah macam mana nak free apa semua kan. Lepas tu ada fuel indicator kat sini, ada ABS punya logo, and then logo-logo lain yang ada dekat sini lah. Untuk buka seat, pulaskan ni dekat seat, buka. Sorry, saya tak sure macam mana nak buka seat ni sebab dia dah lock, dia dah sangkut kan. I rasa maybe ada problem dengan mekanisme dekat bawah sini lah. Tapi dekat bawah seat dia tak ada apa-apa pun. Dia punya fuel tank dekat belakang sini sama macam Vario lah. And lampu belakang dia saya suka sebab dia albino je, dia nampak sporty, dia nampak nice. Dia punya grab handle ni pun nampak lain daripada yang lain lah. Cuma yang ni lah, I rasa kalau Honda boleh buat update, integratedkan dengan rear tail light ni, rasa lagi better. So itulah dia sikit sebanyak pasal Honda RSX 150. Saya minta maaf awal-awal kalau apa info yang saya cuba bagi tahu ni ada yang salah, ada yang tak tepat. Dan sebab ini kali kedua saya buat review motor secara ringkas. And ya, betul lah, tak senang nak review motor ni. Walaupun nampak kecil je, tapi susah nak explain pasal satu-satu benda yang ada pada motor ni. Sekali lagi, saya berada dekat LK Ang Motor Sdn Bhd yang terletak di Centrio Seremban 2. Nak dapatkan motor-motor 250cc ke bawah, boleh datang dekat sini. Kalau korang berminat dengan topik-topik macam ni, apa lagi motor Honda yang korang nak saya review, nak saya test ride, boleh komen dekat bawah. Tapi yang paling penting, jangan lupa like, share, subscribe. I'm Ik signing off from this week video. We are the Honda guys. We are all about Honda. See you guys next time. Bye bye.